Satu persoalan akhirnya terjawab. Mengapa Wan Kuzain tiba-tiba meninggalkan kem Jarimau Malaya ketika pasukan sedang bersiap menghadapi Vietnam? Rupanya, ada sebab penting di sebalik kepulangannya ke Amerika Syarikat yang kini didedahkan Tan Cheng Ho. Keputusan Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal meninggalkan kem Harimau Malaya, menjelang aksi separuh akhir Piala ASEAN Hyundai Cup menentang Vietnam akhirnya terjawab. Perkembangan tersebut sebelum ini mencetuskan persoalan dalam kalangan penyokong bola sepak Malaysia, apabila nama Wan Kuzain tidak kelihatan bersama skuad kebangsaan yang sedang membuat persiapan menghadapi perlawanan penting di Vietnam. Ramai tertanya-tanya, mengapa pemain tengah berusia 27 tahun itu perlu kembali ke Amerika Syarikat, sedangkan beliau baru sahaja membuat penampilan bersama Harimau Malaya dalam kejohanan tersebut. Namun, persoalan itu kini terjawab selepas pengendali interim skuad kebangsaan, Tan Cheng Ho memberikan penjelasan mengenai situasi berkenaan. Menurut Cheng Ho, kepulangan Wan Kuzain ke Amerika Syarikat bukan disebabkan sebarang masalah dalaman bersama pasukan kebangsaan, sebaliknya berpunca daripada komitmen pemain tersebut bersama kelabnya, Sporting JAX. Perkara itu turut menjelaskan mengapa Wan Kuzain tidak dibawa bersama pasukan ke Vietnam bagi menghadapi aksi separuh akhir. Cheng Ho menjelaskan bahawa pihaknya memahami situasi yang dihadapi pemain tersebut dan pada masa sama tetap menghargai sumbangan yang diberikan sepanjang berada dalam kem Harimau Malaya. Wan Kuzain tidak bersama pasukan ke Vietnam kali ini kerana komitmen beliau bersama kelab Sporting JAX di Amerika. Dan kita juga berterima kasih kerana Kuzain telah memberi sumbangan besar kepada pasukan, katanya kepada wartawan Zulhelmi. Walaupun tempoh Wan Kuzain bersama skuad kebangsaan dalam kejohanan kali ini agak singkat, Cheng Ho melihat kehadiran pemain tersebut sebagai sesuatu yang positif buat pasukan. Wan Kuzain sebelum ini menjadi antara pemain yang mendapat perhatian, selepas akhirnya diberikan peluang menyarum jersey Harimau Malaya dalam saingan ASEAN Hyundai Cup. Pemain yang beraksi di Amerika Syarikat itu bukan sahaja membawa pengalaman tersendiri, malah memberikan pilihan tambahan kepada barisan tengah skuad kebangsaan. Menariknya, Cheng Ho turut mendedahkan bahawa Wan Kuzain menikmati pengalaman pertamanya bersama pasukan kebangsaan Malaysia. Pada masa sama, beliau juga merasa seronok kerana dapat bersama pasukan buat kali pertama. Inilah peluang terbaik beliau menunjukkan kepada pasukan aksi terbaik dalam beberapa perlawanan, meskipun hanya beraksi sebagai pemain simpanan, jelasnya. Walaupun tidak sentiasa berada dalam kesebelasan utama, Wan Kuzain tetap memberikan sumbangan apabila diperlukan. Dalam 4 penampilan bersama Harimau Malaya sepanjang kejohanan, beliau berjaya merekodkan 1 gol dan 1 bantuan gol. Angka tersebut menunjukkan bahawa Wan Kuzain mampu memberikan impak meskipun peluang bermain yang diterimanya tidak terlalu banyak. Lebih penting, kehadirannya turut membantu Cheng Ho mempunyai lebih banyak pilihan untuk menyusun jentera tengah pasukan. Dalam bola sepak antarabangsa, proses menyesuaikan diri dengan rakan sepasukan dan sistem permainan bukanlah sesuatu yang mudah, terutama bagi pemain yang baru pertama kali menyertai skuad kebangsaan. Namun, Cheng Ho memuji proses adaptasi Wan Kuzain yang disifatkan berjalan dengan baik. Tetapi komitmen beliau dan adaptasi beliau dalam pasukan sangat baik, saya fikir semua pemain gembira dengannya dan dapat bermain bersama sebagai satu pasukan, katanya. Kenyataan tersebut sekaligus menepis sebarang andaian, bahawa kepulangan Wan Kuzain mempunyai kaitan dengan masalah bersama pasukan kebangsaan. Sebaliknya, situasi itu lebih kepada tuntutan profesionalnya bersama Sporting JAX di Amerika Syarikat. Bagi Harimau Malaya,
kehilangan Wan Kuzain menjelang pertemuan dengan Vietnam sememangnya satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Vietnam bukanlah lawan mudah, dan perlawanan separuh akhir sudah tentu memerlukan kekuatan terbaik daripada skuad kebangsaan. Ketiadaan pemain tengah berusia 27 tahun itu bermakna Cheng Ho perlu mencari kombinasi terbaik bagi memastikan kekuatan di bahagian tengah tidak terjejas. Namun, Harimau Malaya masih mempunyai beberapa pilihan lain yang boleh mengisi posisi tersebut. Dalam masa sama, pengalaman Wan Kuzain bersama skuad kebangsaan pada kejohanan kali ini boleh menjadi satu permulaan penting buat karya antarabangsanya. 4 penampilan, 1 gol dan 1 bantuan gol merupakan rekod yang cukup positif untuk seorang pemain yang baru merasai pengalaman bersama Harimau Malaya. Lebih menarik, beliau berjaya membuktikan bahawa dirinya mampu bersaing dan memberikan sumbangan apabila diberi peluang. Perkara itu juga boleh membuka peluang untuk Wan Kuzain dipanggil semula ke kem kebangsaan pada masa akan datang, bergantung kepada prestasi bersama kelab dan keperluan pasukan. Bagi penyokong Malaysia pula, kepulangan Wan Kuzain ke Amerika Syarikat mungkin pada awalnya menimbulkan tanda tanya. Namun selepas penjelasan Cheng Ho diberikan, situasi tersebut jelas bukanlah sesuatu yang perlu menimbulkan kebimbangan. Wan Kuzain meninggalkan kem Harimau Malaya kerana komitmen bersama kelabnya dan bukannya kerana masalah dengan pasukan kebangsaan. Malah, penghargaan yang diberikan Cheng Ho menunjukkan bahawa pemain tersebut meninggalkan kem dengan hubungan yang baik bersama rakan sepasukan dan barisan kejurulatihan. Kehadiran Wan Kuzain dalam kejohanan kali ini juga memberikan satu gambaran bahawa pemain berdarah Malaysia yang beraksi di luar negara masih boleh menjadi aset penting buat skuad kebangsaan. Walaupun baru melalui 4 perlawanan, beliau sudah meninggalkan kesan dengan 1 jaringan dan 1 bantuan gol. Kini, perhatian Harimau Malaya beralih sepenuhnya kepada Vietnam. Tanpa Wan Kuzain, skuad kebangsaan perlu memastikan kehilangan seorang lagi pilihan di bahagian tengah tidak menjejaskan perancangan mereka. Bagi Wan Kuzain pula, tugasan bersama Sporting JAX kembali menjadi keutamaan selepas menamatkan penglibatannya bersama Harimau Malaya dalam kejohanan kali ini. Apa yang pasti, penampilan sulungnya bersama negara meninggalkan cerita yang cukup positif. Daripada seorang pemain yang dinanti-nantikan peluangnya, Wan Kuzain akhirnya membuktikan bahawa dirinya mampu menyumbang kepada Harimau Malaya. Kini, penyokong hanya boleh menantikan sama ada namanya akan kembali menjadi sebahagian daripada perancangan skuad kebangsaan pada tugasan antarabangsa yang akan datang. Satu perkara sudah jelas, kepulangannya ke Amerika Syarikat bukan kerana sebarang kontroversi, tetapi kerana komitmen profesional bersama kelabnya. Dan walaupun tidak bersama Harimau Malaya ketika menghadapi Vietnam, sumbangan Wan Kuzain sepanjang 4 aksi kejohanan tetap menjadi antara perkara positif yang boleh dibawa ke hadapan.